saya menyimpan hasrat belajar kembali membaca Al-Quran. Telah terlalu banyak kaedah yang saya cuba, tetapi apabila belajar dengan menggunakan kaedah haraki, saya cepat faham dan boleh membaca dalam masa yang singkat. Kepada almarhum anak saya yang banyak mengajar erti kesabaran semasa hayatnya, beliaulah pemberi semangat dan kekuatan kepada saya, seorang anak yang kurang upaya tetapi meninggalkan ribuan kebaikan. Alhamdulillah, saya sudah mula belajar mengaji pada awal bulan Ogos yang lalu di bawah bimbingan Ustaz Hafizi, dengan komitmen dan kesabaran yang sangat tinggi daripada Ustaz dalam mendidik. Syukur Alhamdulillah, dari seorang yang kurang lancar dan sangat lemah dalam bacaan serta tajwid dalam masa kurang daripada 2 bulan, saya sudah kenal setiap huruf, terutama huruf-huruf yang sering tertukar. Saya juga mula menguasai tajwid dan masih berusaha untuk memperbaiki bacaan saya. Alhamdulillah, semenjak saya mempelajari Al-Quran setiap hari tanpa gagal, saya mencuba membaca dan mengulang kaji. Hati saya sentiasa rindu pada Al-Quran walaupun bacaan yang masih dalam kadar yang perlahan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa lembutkan lidah, kuatkan ingatan dan hati saya untuk belajar membaca Al-Quran, insya-Allah.